Okey, Assalamualaikum, dan seperti biasa berjumpa lagi di channel KL Info Media. Okey, hari ini abang berada di Seri Kembangan. Seperti yang terdapat banyak dalam komen-komen video sebelum ini, minta abang tinjau ke lokasi di Seri Kembangan, iaitu di Taman Pinggiran Putra. Taman Pinggiran Putra ni besar, ya tuan-tuan. Jadi kita kena cari lokasi yang betul-betul yang diminta oleh kita punya pengikut kita ataupun follow kita di YouTube. Jadi setelah kita cek lokasi apa semua, lihat daripada gambar, video-video sebelum ini, kita dapat lokasi tersebut, dan sekarang kita akan menuju ke lokasi itu untuk kita lihat lokasi yang dikatakan dihuni oleh pelarian-pelarian daripada Myanmar. Mereka menjalankan perniagaan dekat situ dan beranak pinak dan macam-macam lah dekat situ. Lokasinya agak tersorok, jadi kita dah pusing-pusing dan kita akan tinjau ke apartmen Seri Mas kalau tak salah abang, lokasi tersebut. Dan dengan itu mari kita sama-sama tinjau ke lokasi itu. Okey tuan-tuan, kita dah pun memasuki kawasan yang kita masukkan tadi. Rasanya ni kawasan perumahan rakyat ataupun rumah murah lah, senang. Jadi lokasi yang dimasukkan ialah di blok ini, blok Seri Mas di Taman Pinggiran Putra ni. Lokasi ni kita dimaklumkan dia diami oleh pelarian-pelarian daripada Myanmar, terutama Rohingya yang berada di sini. Dan abang ada nampak beberapa lelaki berpakaian putih seperti kumpulan tabligh. Mereka juga abang rasa ada juga kumpulan tabligh, kerana ada nampak yang berbaju putih berkeliling di situ. Lokasi ni kita agak nampak kotor di lokasi ini, seperti yang kita dimaklumkan oleh sahabat-sahabat di media sosial yang lain. Dan apabila kita masuk ke lokasi ini, kita nampak ada aktiviti perniagaan di sini yang dijalankan oleh warga-warga pelarian di bawah pokok kelapa sawit ni. Dan ada beberapa kumpulan ahli tabligh yang sedang berjalan-jalan di situ. Visual kita agak terganggu sikit dengan dashboard kereta saya. Kita akan membuat pusingan sekali lagi di lokasi ini. Saya gunakan kamera yang lain pula yang akan nampak lebih jelas. Okey, mari kita tinjau di lokasi ini lagi.